Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Saudara, anda tahu tak lagi lagu-lagu Melissa yang lain? Tak sabar nak tengok muka dia. Suka-suka nak tengok muka orang, tak bayar. Bayarlah sikit. Memang saja kita tak tengok muka anda. Betul? Lagipun mereka semua ni secara vokal bukan sekadar rupa. Jadi naik lah dekat 700 view. Belum. Kalau kau tengok muka kan muntah ke apa ke. Dia dah suara dah. Suara dah dengar dah. Sudahlah, suara dah lah saudara. Tengok muka saya dah lah. Pun nak tengok muka Melissa sangat. Sekali lagi saudara, nak tengok muka dia ataupun tidak, tolong bagi tahu, komen. Nak tengok, betul nak tengok saudara. Nak tengok juga. Nak dia yang utama. Kau kalau tengok muka dia, kau jangan muntah, okay? Lepas tu jangan cakap banyak, kau jangan komplain netizen, kau jangan komplain macam-macam. Malam ni Abang Ismail nak tanya kau kumpulan Melissa. Anda tolong Abang Ismail sekali tanya apa-apa benda tentang kumpulan Melissa. Okey, baik. Kita mendengarkan lagu Cinta Untuk Nabila. Bayangkan muka dia. Tak sama langsung, saudara. Saya tala kamera anda kepada dia. Bayangkan muka dia orang, bayangkan Melissa. Jauh! Tak ke mana-mana. Okey, anda semua dah tengok wajah mereka di sebelah kanan, Ajak, di sebelah itu adalah Faris. Baik, ceritakan sikit Ajak atau kepada kedua-duanya. Boleh bro, biar guys. Jadi cerita sikit Ajak apakah. Terima kasih ziarah Melissa ke bapa. Terima kasih juga kepada Brother Isma. Jumpa kat pasar malam Oi, datanglah Babuk FM sini kan. Okey, boleh Sama-sama kasih Sama-sama kasih lah kita. Babuk FM terus berjaya dan maju jaya. Apa perkembangan Melissa sekarang ni? Silakan. Sekarang kita nak buat satu konsert ulang tahun yang ke-35 tahun Isma. Tua dah Tua dah 35 tahun dah. Tuan tulis ulang tahun ke-35 tahun Melissa. Maknanya Melissa tahun 1990. 1990. Mana yang lepas lahir lepas 1990 tu tak payah cerita lah kan. Memang dia orang tak tahulah aku tentang Melissa ni kan. Jadi Melissa ni diam tak diam sekarang ni dah 2025, maka 35 tahun. 35 tahun. Satu album je. 3 album. Serius mah 3 album Jual ke album? Jual. Cuma kita ni duduk di bawah company yang kurang sikit lah. Alhamdulillah jadi juga. Sebab album pertama tu kita dapat anugerah Gold Platinum. Platinum ataupun anugerah Gold Disc. Sebenarnya ada punya pencapaian. Gold Disc tu penjualan hingga 25,000. 35 masa. 38 masa jualan 38,000. Boleh tu handura kan. Kita dapat juga 38 tu. Lagu Untuk Nabila ni lagu album yang album pertama. Album pertama. Ini menjual 38,000. Album yang kedua. Album kedua pun yang tu tinggi sikit, yang tu 42,000. Yang ketiga di bawah Left Record pula. Kan? Mamun. Betul. Mistik. Gilis pula dengan ekspedisi. Habis tu langgar. Kita bersaing dengan album Timur Barat. Timur Barat masuk dia rilis serentak. Sama-sama rentak. Yang mereka di luar sana mungkin tak faham strategi pemasaran. Ya, betul. Itulah. Bila artis tu kita sama level dengan artis-artis gergasi pada recording company yang sama. Kadang-kadang. Bukan tempias lagi tsunami. Tsunami tu. Baiklah. Selepas itu ke mana pergi Melissa? Tahun 96 kerja kontrak. Buat masa ni masing-masing dalam masing haluan masing-masing. Waktu tu saya menubuhkan satu projek khas untuk almarhum Mael, yang ini Real Ekspedisi untuk membantu brother saya Mael lah. Saya pun percaya kita ada jumpa waktu tu, dan Alif bersama dengan Bumi Rock, dan Ancoy pemain drum kita bersama dengan Ozon. So Ajak aktiviti dia sangat sibuk dengan Melissa Band. Masa tu dengan DKFC. DKFC mah. Aku One Jembo Lee Space. Itu buat album. Itu buat projek album tu. Masa tu struggle gila dengan tak ada bajet, dengan tak apa. Saya tahu di Twin Studio. Bukan. Di Refusion Studio. Twin lah tu. Twin Studio Ni projek tu Joe Branco lah banyak tolong kita orang. Joe Branco banyak tolong. Tapi sayang masa dekat recording tu tak dapat nak pergi terpaksa pindah ke Bentong.
pindah lari malam mah, si rumah tak bayar mah, duduk kat ceras mah. Ya. Struggle macam Joe Branco punya terbiak-biak mata, lu je dulu recording lu apa lu dia betul. Joe kata nak struggle dah Joe cakap, kau kena pindah ke Pahang. Lu datang juga besok nak recording. Joe Branco punya tegas dia memang beak. Dia kalau terbiak tu dia serius. Wah, serius. Lu kena datang je. Gua datang sampai Trowo tu pecah motor Yamaha Super 88 mah. Super tulis dalam Super 88 kau pada pakai motor bapak aku je Super 88. Aduh Dulu. Kalau minyak tuti dia aku pakai minyak masak goreng ikan. Dah terdesak. Zaman struggle tu mama semua. Susahnya jadi anak pecah sendiri, motor bau goreng ikan. Bebel Cina tu. Fusion Studio. Ya, Fusion Studio. Depan hospital. Ya. Jalan Pahang. Betul. Semoga di situ saya banyak mula menulis lirik dan di situ saya nampak dengan KFC, Jembo, Ashid, Lispace. Double Line. lahirlah lagu Sahabat kan. Double Line. Sekali dengan Double Line lama. Kumpulan Spoon pun recording kat situ. Betul. Tahun 90, 97 mah. 97 dah, 98. Itulah ceritanya. Saya nak struggle. Baik, ajak. Ajak ni apalah. Melakor Rafiq Seranti. Itu dalam filem lah, filem Rock O tu. Kau pelakon je. Kau pun pelakon. Itulah dengan Muhammad Khalid bila berlakon filem Rock O mah. Ni mah. Itulah dia. Macam mana kau boleh berlakon tak? Dia cerita dia macam ni. Aku mula aku join dengan Mael, Real Ekspedisi. Dia punya drama ni Arwah Syamfidos. Dia ni kawan arwah Muhammad Khalid. Tahun 2004 mah. Dia start pada filem zombie tu mah. Filem zombie, filem rock. Filem rock dengan Q Haidar. Siapa tu? Hiraman. Sopi Jikan. Muhammad Khalid ni lah. Arwah Syam ni lah. Jom kita pergi Perak dia kata. Apa tak? Ada berlakon. Berlakon apa? Filem rock. Filem rock apa ni? Dia kata. Filem kisah rock 90-an. Ui, siapa punya pengarah ni? Dia kata. Muhammad Khalid. Kata. Muhammad Khalid tak pernah dengar nama pun. Aku Kedah mah pergi je. Pergi je Muhammad Khalid. Saya ni dulu masa zaman rock saya kat Jerman. Habis aku sound dia lah. Apa kau tahu pasal rock? Time musim rock kau tak ada. Relax bang, macam tu. Dia sound dekat Syam tau. Siapa? Syam belagak sangat. Itu basis Melissa tu sama-sama keluar. Oh ya ke? Dan dia tarik mah. Dia cerita macam mana zaman rock. Walaupun dia pengarah, dia nak tahu feel sebenarnya. Ya. Jadi kat situ jadi kawan dengan dia. Discuss zaman rock macam ni bang. Zaman rock macam ni. Oh jadi suka. Maka terbitlah filem rock. Filem rock yang masa yang siri pertama yang Malaikat Maut. Bau kemenyan. Saya watak saya Malaikat Maut. Malaikat Maut yang berasak kemenyan tu kan. Itu semua idea saya dengan dia lah. Masa dia buat filem kisah rock glam je kan. Tak best bang. Kita mesti ada satu band jahatnya kan. Band apa? Band black metal lah. Dulu mana band black metal bertekak-tekak ni mah. Ada black metal, black fire daripada Perlis. Oh ya ke? Habis kalau show dia macam mana? Show dia sembuh api apa semua. Tiang sampai jika sembuh api tu kan. Kita kongsi idea kan. Tapi best. Arwah ni memang best. Memang. Celebrate kan. Band tu pun, band tu kalau tak silap saya ajak yang tarik Adoi Gigil dan juga Jeff. Itu yang Ro'o. Waktu tu. Dan juga Syam. Tiga orang ni. Dulu Jeff Ekspedisi Gigil betul? Ajak yang bertanggungjawab untuk banyak membantu beliau lah. Dia lah gitaris Malaikat Maut. Okay, baik. Ajak, thank you Ajak. Ajak, saya nak tanya dengan ni manusia berkasih mata gelap secara waktu gelap. Ajak itu Haris. Faris, saya jumpa Faris kali pertama muka macam Joe Wings. Tapi lu kanan ke kiri? Kanan. Lu kanan, lu panjat-panjat monitor dekat Penang. Lu bawa lu dengan Mail ketika itu kali pertama jumpa dengan saya lebih kurang lah 97. Sebenarnya dah jumpa dengan AXL. Kita jumpa 95 di THR. Di Radio Music. Radio Music, ya betul. Di Radio Music kita jumpa. Kemudian anda bersama dengan Real Ekspedisi. Saya membantu arwah Mael lah sebab saya kenal dia daripada sebelum saya jadi artis lagi. Jadi saya membantu beliau sebab dia meminta saya untuk menubuhkan satu projek khas. Kumpulan untuk meneruskan bakat seni. Ya betul. Jadi pasal saya main dengan dia bukan pasal dia Mael, bukan pasal dia ekspedisi, bukan saya kejar glamour dan popular, sebab dia brother saya. Jadi saya bantu dia dengan ikhlas hati saya. Jadi akhirnya projek tu telah berjaya dan saya pun mengundurkan diri selepas tu. Dan Real Ekspedisi tu antara pencapaian beliau yang sangat
tinggilah pencapaian dia. Saya sangat gembira bila tengok Mak El dah mula bertapak balik dalam industri muzik ni. Saya tumpang gembira lah. Itu cerita dia lah. Ada kali pada itu yang kita jumpa kat Penang tu, kali pertama Mak El marah saya tu. Oh, Masa tu kau tengah sound check. Oh, betul. Kau kata pentas kan. Oh, betul. Aku pun jadi MC lah, relax tengok kan. Mak El datang. Assalamualaikum bro. Ismail, lu lah Ismail, lu kat sana, lu buat lu kat sini lu apa lu? Boleh cakap, aku semua aku baik, sana aku baik, sini aku baik, aku tak boleh nak ni, kau kawan aku. Lu. Betul. Kan? Begitulah nada dia. Orang yang biasa mengenali dia seorang memiliki hati yang sangat baik. Betul. Dia memang cakap straight. Dia tak ada cakap macam duduk siling depan belakang tak ada. Dia cakap straight aja. So, tapi Faris sendiri sebenarnya pun dari 90 lebih sampai sekarang pun dah 30 tahun juga kan. Saya kalau betul-betul ikut dengan Melissa, daripada album ketiga mungkin kita boleh minta Isma pasangkan beberapa buah lagu macam Puteri Nagasari, Tak Ada Sebuah Cinta dan Mistik sendiri adalah lagu pencapaian kami yang tertinggi. Kami produce sendiri album tersebut dan kita kompos lagu sendiri, dan antaranya 35 tahun ni saya dapat melalui fasa-fasa seperti menolong Brother Mael. Saya dapat banyak pelajaran dia. Memang asyik kena marah je dengan dia. Sampai sound gitar lu kuat amat dia kata. Lu adalah gitaris kumpulan AXL. AXL memang selepas Melissa tadi, selepas masing-masing bawa diri. Kita tidak declare untuk berpecah, tetapi masing-masing ada urusan. Jadi saya dipanggil oleh salah seorang bernama Along Zol daripada Fleksi Sabah untuk menubuhkan kumpulan AXL. Saya bukan masuk kumpulan AXL, tetapi saya telah menubuhkan kumpulan tersebut dengan Along Zol, dengan Eli, dengan Farouk, dengan Man ni semua. Saya membantu selama setahun untuk melahirkan album AXL. Saya memang banyak ajak tahu saya punya cara kerja. Saya banyak terlibat dan membantu menggembling tenaga saya bagi jiwa raga untuk siapkan sesuatu projek. Ya, betul. Aku tak percaya. Tapi sikit aku dah cakap dengan Ajak. Okey, Jap. Kita cerita. Pernah cakap aku tak percaya. Selatan. Apa cerita Jap? Selatan ni itulah berbalik pada tadi. Yang lahir pada tahun 90 ni Melissa ni, sekarang 2025, maka 35 tahun. Diorang nak buatlah satu konsert ulang tahun yang ke-35. Gegar Bumi Selatan, anniversary 35 tahun kumpulan Melissa. Jadi dia punya masalah kesukaran itu nak kumpulkan pecahan-pecahan Melissa ni lah. Yang si Faris dia dengan haluan dia, yang si Alif dia dengan band booming rock dia main club dia. Booming rock ni konsep dia klasik rock metal. Tapi semua lagu Inggeris. Alif ni adalah vokalis penyanyi original, kita yang original. terakhir selepas Allahyarham Ustaz Razi. Dan original lah. Mana Melissa ni ada dua vokalis. Allahyarham Ustaz Razi dia tarik diri album kedua, lepas tu ganti Alif. Alif dapat satu album ketiga. Saya mungkin tidak mengenali Melissa dengan lebih dalam, tapi ramai yang kata Ustaz Allahyarham Ustaz Razi adalah vokalis Melissa yang betul-betul menaikkan nama Melissa lah. Sebab dia dua album. Dia nyanyi lagu. Lagu dia lagu Cinta Nabila, Wajahmu di Mataku. Ini Sainara. Ni Salamai Sainara. Album pertama. Kita sama-sama relax santai, kita sedekahkan Al-Fatihah. Betul lah. Almarhum Ustaz Razi. Assalamualaikum Ustaz Razi bin Abdul Hamid. Sama-sama tuan-tuan dan puan juga sama-sama insya-Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ramai 1.1K juga. Macam ZRA pula live ni. Padahal ajak Melissa aja dengan barangnya apa istimewa diorang ni. Tapi okey. Share. Tap screen semua. Share. Selatan ni jadinya bila daripada tahun 97 sampai ke 2025 ni banyak cerita dia mah. Yang saya ni dah buat macam-macam lah, buat channel YouTube. Lepas tu jumpa budak-budak yang berbakat mah. Wak Dan, lepas tu jumpa Naim, jumpa si Mionte apa semua. Buat satu band. Maksud tak terfikir nak buat Melissa sebenarnya, buat macam ajak Melissa band lah. Tapi dalam masa yang sama, why not kita buat macam
naikkan lagu-lagu Melissa pakai Melissa Band. Jadi sekurang-kurangnya nama Melissa boleh naik. Jadi buat macam tu. Lepas tu Faris pula jumpa kita orang, apa semua, Alif jumpa kita orang, why not kita buat satu concert anniversary 2025. Belum lagi cerita macam tu. Belum lagi cerita macam tu. Dia pandai-pandai buat band, dia tak tanya aku, aku dah pegang dengan dia. Aku tak ada kawan. Dia mengajuk lah. Dia mengajuk aku buat band. Bila cakap belakang-belakang dia gaduh. Depan-depan. Benda boleh bincang, buat bergaduh. Jadi dia tak beritahu saya bergaduh-gaduh masuk dalam tu. Kau ni pandai-pandai buat band. Kau tanya dulu kawan-kawan kau semua hidup lagi ini dia cakap. Yelah, tapi saya tengok ajak dia cuba bawa Melissa tu, cuba hidupkan. Dia tak cakap. Tapi saya tengok bukanlah band tu satu hal, tapi saya tengok dia cuba menghidupkan suasana. Bila saya suruh action kena cakap. Dia kena cakap aku nak buat band gini. Alamak, biasalah mak kawan kecil hati kan. Dia dah jumpa baru-baru ni, dia menjelaskan bahawa Melissa Band ni adalah konten dan syarikat dia Melissa Band Resources untuk perniagaan dia barulah kita rasa lega. Alhamdulillah. Tak, kalau dia cakap tak ada masalah. Masalah dia tak cakap. Komunikasi tu penting. Bila aku suruh action kau cakap. Jadi dah selesai, alhamdulillah. Sekarang yang penting hari ni, sebelum kita nak cerita pasal Selatan tadi, Melissa recording adalah di Singapura, di AZ Building, di Boss Studio, album pertama. Album Melissa ni dan telah melonjakkan nama naik daripada sebelah selatan, dari Johor dan Singapura. Dan kemudian kami rakam ke album kami Marok juga di AZ Building, di Boss Studio di Singapura juga 2 kali dah. So jadi pada hari ni album ketiga kita recording di Digitron. Waktu tu album Double Trouble Gemuruh kami kongsi studio waktu tu pada tahun 1993. Album pertama Gemuruh. So, tapi material semua buat kat selatan juga. Material kita buat di selatan, di Singapura dan kemudian di Johor dan kemudian kita siapkan di Digitron di Petaling Jaya. Tetapi untuk pengetahuan umum, banyak orang kata kopi ori lah, itu kita studio tampal gambar lah. Tapi album ketiga tu sepenuhnya kami terbitkan sendiri. Saya penerbit gitar, ajak penerbit bass, Ali penerbit vokal dan Ancoy penerbit sebagai pemain drum dan alat drumnya. Dan pembantu penerbit kita adalah Magno Hendrix Rusty Blade. Dia banyak membantulah dan dia menemukan kami dengan Alif. Dan yang paling penting hari ni, kita nak hadiahkan pada pendengar istimewa di Bapakku FM tiket percuma 5 dulu kita cuba tengok. Kita jadikan sebagai permulaan radio official untuk kita memberikan soalan-soalan ya. Boleh. Kita akan bagikan tiket 5 tiket ini. Siap koyak cantik. Jangan salah koyak. Okey, tunjuk line. Ni bergempat tu, Satu, dua, tiga, empat. Alamak. Aku satu, kau satu. Cerita sikit pasal konsert ini Jadi konsert ni akan berlangsung di atas bumbung ah. Bumbung. Di atas bumbung, tempat yang terbuka. Rooftop. Gimik tu di rooftop di City Plaza Johor Bahru. Sekarang nantikan Melissa dan band-band lain. Band-band lain tu pecahan-pecahan dia lah mah. Melissa Band, Ozon ni band drama Melissa. Sebelum kita orang ambil dia main drum dengan Melissa dulu, dia main dengan Ozon. Kita rembat macam tu je. Main paksa memang. Kau tak nak. Kita kawan dah lama. Okey lah aku main. Tapi lepas tu dia sekali dia buat Ozon balik. Jadi Ozon pun ada. Lepas tu satu band tempatan, Spellbound. Kita datang tempat orang, kita kenalah panggil band tempatan satu kan. Lepas tu Alif Bumi Rock. Bumi Rock ni konsep dia berada di macam amok lah. Dia boleh pakai mana-mana musician yang ada. Tapi lagu dia memang lagu-lagu klasik lah. Purple, White Snake, Black Sabbath, macam tu. Berada Alif. Jadi banyak band mah. Kita buat memang konsep dipenuh dengan warna-warni lah. Di rooftop. Itu dia tiket dia sekarang. Jadi yang tiket ni kita dapat ihsan daripada Alif Bumi Rock Production, bos besar kita lah. Dia menghadiahkan ni khas untuk Bapakku FM dan juga untuk pendengar-pendengar Bapakku FM. Jadi kita nak diorang bagi jawapan ataupun nak soalan-soalan daripada kumpulan Melissa. Lagu apa yang popular, album ketiga lagu apa target kita. Jadi kejap lagi kita akan pasangkan lagu album ketiga. Nanti bila ni kita nak planning date? Bila ni date ni? 28 Jun. 28 Jun. Ya, 28 Jun di rooftop City Plaza, JB. JB Style, brother. 28 Jun 9 malam. Yeah. 28 Jun 28 Jun
Rooftop City Plaza Plaza, Johor Bahru. JB. 9 malam. Ya, baik saudara, terutamanya orang-orang selatan, lepas ni ada soalan-soalan menarik untuk orang selatan memenangi tiket-tiket ini. Yes. Okey, apa harapan anda terhadap konsert di JB 35 tahun ni Ajak? Silakan. Harapannya tu semoga band-band lain pun dapat bersatu macam kita orang lah. Seperti apa yang jadi pada Melissa Band sebelum ni, memang siapa follow memang tahulah kisah Melissa Band macam mana. Kan? Memang kita nak cerita lah kan. Tapi memang benda ni memang sukarlah nak disatukan. Sekarang ni Melissa pun dah berminat nak buat balik dengan Melissa Band, lepas tu Ozone apa semua. Jadi konsert ni menyatukan band daripada serpihan-serpihan Melissa ni bersatu. Harapan kita orang semoga band-band lain pun boleh buat macam kita orang. Betul tak, Ma? Betul. Sebab band-band Kayang kamu sekarang dah berterabur dah, Ma. Betul. Jadi kalau boleh penyatuan kita orang ni boleh menjadi contoh pada dia orang lah. Itu harapan kita orang. Lepas tu harapan kami supaya konsert ni dapat sambutan dan kami akan terus ke jelajah Gegar Bumi Tengah, Gegar Bumi Utara, Gegar Bumi Borneo seandainya yang ni dapat sambutan. Sebab konsert ni lain pada lain, Ma. Dia ada LCD belakang. Lepas tu kita buat sketsa dia. Dan kita ada surprise siapa penyanyi Melissa Band. Kami Melissa Band sekarang tak ada penyanyi kan. Jadi siapa akan menyanyi. Jadi banyak sangat gimmick-gimmick benda tu. Kalau tak tengok memang rugi. Dia bukan sekadar satu konsert sebuah band saja. Dia ada jalan cerita dia. Memang konsert ni lain pada lain lah. Dan harga pun hanya RM120 tiket. Jadi harapan kita memang kasih boom, kasih habis tiket ini tiket lah. Supaya kita dapat meneruskan tempat yang lain. Okey, soalan dia untuk tiket. Album pertama, lagu popular apa? Album kedua, lagu popular dia apa juga? Dan album ketiga, apa lagu yang popular, killer song kita? 3 ada soalan di situ. Dan siapakah anggota original Melissa? Bukan kopi, bukan teh, tapi original. Baik. Yang terkini Okey. Ada 4 soalan. Baik. Call sekarang. 010-518-7000 saudara sambil-sambil. Ini dalam album Melissa, Bencana, Cinta untuk Nabila, Bayan Sanur, Sayonara, Dirian, Wajahmu, Di mataku. Cabaran Kesan Cinta, Laut Kehidupan, Si Bunga Kota. Betul. Ini album yang bercecah 38,000. Ya, betul. album pertama. Lagu Si Bunga Kota, lagu Ajak. Ajak banyak buat lagu dalam album pertama ni. Macam ni kau ada coverage? Saya penghujung album tu. Penghujung Sebelum album masuk dia ada. Dalam muka album tak ada? Muka album tak ada, tetapi hujung album tu. Tak apa. Pasal hujung album tu, orang yang sepatutnya ada tu dah hilangkan diri. Jadi dah tiba dia orang ambil, dia letak aku kat situ. Jadi aku duduklah kat situ. Gitu. Sampai sekarang. Okey, sekarang 35 tahun. soalan yang diberikan oleh Melissa kepada anda. Album pertama, apa tajuk lagu yang popular? Album kedua, apa tajuk lagu popular? Album ketiga, apa tajuk lagu popular? Ya, betul. Dan siapa anggota? Original. Santai saudara, buat call 010-518-7000 tu. Tak punya orang-orang selatan lah ya. Kita mencari peminat setia Bapakku FM dan peminat setia Melissa. Ya, ke pemanggil seterusnya. Farizul, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mak. Mak mana? Mak tidur. Itulah pasal. Siapa di sana? Pak Rizul daripada Johor Bahru. Baru kat mana? Saya duduk di Kakapulai, kerja di Pelabuhan Tanjung Pelopan, Pak. Baik, Pak Rizul. Jadi, tahukah konsert Melissa ni akan diadakan di mana? City Plaza Rooftop 28 Jun 2025. Tepat sekali. Baik, langkah pertama anda layak untuk menerima tiket dan soalannya adalah apa yang anda nak jawab daripada soalan-soalan yang saya nak bagi tadi? Pilih. Soalan yang pertama, lagu daripada album pertama, lagu hit. Iaitu lagu Cinta untuk Nabila. Pemenang. Kita ada pemenang. Ada pemenang. Tahniah pertama ya. Tahniah. Kita dah boleh serah kepada Bapakku FM dan anda boleh tuntut tiket. Yes, Dari saya akan Bapak FM. tulis nama dan nombor telefon dia di belakang tiket terus nanti. Okay. Dan kawan saya Lijin dia akan. Terima kasih banyak Farizul. Tahniah Farizul. Sama-sama, Mak. Semoga terus sukses Bapak FM dan Melissa Band. Terima kasih. Anda dapat tiket 1, beli lagi 4, bawa satu keluarga, okey? Jangan datang seorang aja, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masa kita kena bagi 1. Tapi sekarang ni kita nak buat penjelasan. Tadi dia cakap Melissa Band. Di sini ada saya dengan ajak bukan Melissa Band. Melissa. Melissa Band tu adik-adik kita orang. Yang Melissa Band ni adalah band adik-adik yang ajak rekrut. Bimbing. Dan dia adalah konten dari reality TV. Dia ada angan-angan dia sendiri semua. Tapi bagus. Kau
jangan jealous Farid. Tak ada jealous. Dia macam Tak Farid. ada jealous. Tak ada jealous apa-apa. Kau punya ajak ni menggerakkan sesuatu. Tak, kita memang bagi penghormatan kepada dia untuk dia membuat pembukaan dengan Malaysia Band hari tu. Apa lagi nak? Kan aku pula bagi dia kulit durian kan. Okay, dia dah cerita dia dengan konten dia. Aku tu dengan Maggie lah, Betul. apalah. Ya, mah. Aku tu dia rajin buat. Kami sokong. Aku sokong dia. Aku sokong. Macam nampak kadang-kadang macam saya pandang tak kira dia tak apalah. Yalah. Ada movement, Usaha. ada sahabat-sahabat dekat sana. Betul. Sahabat-sahabat kat sini tu ajak lah yang saya tengok dan orang lain semua nampak lah konten dia lah. Betul. Kita tunggu Tapi juga. taklah boleh membawa kepada kesenangan ajak yang alhamdulillah ajak. Allah bagi rezeki tu cukup kerana ada sebab. Rasa kalau dia bagi berlebihan mewah jadi lain mah. Kita ni manusia mah. Alhamdulillah. Dia tak bagi kita mewah pun walaupun buat saya ada nama, boleh menjual ke serata dunia tapi rezeki tu dia Allah bagi cukup-cukup kerana ada sebab dia tertentu. Tak apa, balikkan aku minta dia duit sikit kat tepi sana. Kulit durian minyak kulit durian. Ya saya. Betul serius Kau ni. tahu tak dia tu dengan kehidupan dia. Kita cerita tadi. Kau tahu tak yang Maha Super 88 apa? Kau dah tahu motor. Kau pun sekarang buat foto kan? Lebih kurang. Okey, Farid. Kau pula menghilang kau buat apa Farid? Okey, memang sebenarnya sebelum nak cerita menghilang tu memang Ajak pun tahu tapi dia terlepas pandang mungkin. Apabila setiap kali dia down, setiap kali dia terhilang arah, selalunya aku akan ada bersama di sisi dia. Daripada tahun Sahabat sejati ni 90 mah. sehingga 2025, 35 tahun, aku tak pernah berganjak daripada sisi di belakang Ajak. Betul ah. Tapi ada ketikanya Faris kau hilang arah kau cari aku. Kita cari Allah. Itulah dia. Jadi Mail makan. Itulah kawan-kawan lain. Bersaudara, berkeluarga kan. Orang tu juga kan. Kadang time ni dia susah. Betul. Kita kodok-kodok kita ni. Kadang-kadang time ni dia susah. Dia mah. Jujurlah Faris, jujurlah. Saya pernah satu ketika waktu saya hilang arah dulu, saya duduk dengan Abang Mael di Alang Sedayu. Saya rasa lama katnya. Saya duduk dalam hutan, jaga rumah dia semua, mandi kat sungai, jumpa ular tedung, macam-macam saya lalu. Dan dia lah bagi makan, minum, bagi nasihat pagi, petang, siang, malam, penampar je dia tak bagi. So ini benda-benda sahabat-sahabat kita banyak membantu saya dan jatuh bangun saya dalam industri muzik. Sebenarnya memang bila saya menghilangkan diri, bukan saya menghilang sewenang-wenangnya, tetapi saya banyak membantu. Macam sebelum ni saya membantu menubuhkan EXL. Dan banyak orang kata saya lompat-lompat band. Tak ada pun. Saya tubuhkan EXL tu sebab Along Zol ni kawan saya. Dan mereka berbakat. Eli semua berbakat. Jadi saya membantu. Diorang memandukan daripada segala-galanya apa yang ada. Sebab itulah orang-orang semua tak nak kahwin dengan pemuzik, ahli muzik. Tak nak kahwin dengan ni bassist. Tak nak kahwin dengan kau gitaris. Itulah ceritanya. Mungkin tak ada masa depan ataupun ini satu cabaran dalam hidup ataupun kena teruskan, dah give up, tak nak. Masuk balik. Silakan. Macam mana anda punya rasa? Faris, Ajak. Dia sebenarnya macam saya sendiri, saya dah jadi usahawan sebenarnya di Pahang tu. Okay. Saya dapat satu kontrak daripada DRB Highcom, kontrak untuk kerja-kerja pelupusan syarikat Alam Flora, aset-aset Alam Flora dan projek tu bernilai jutaan ringgit mah. Kemudian jelah panjang ceritanya. Bukan pakaian kita lah maksudnya. Bukan pakaian kita mah. Ada sebab kenapa Allah gagalkan saya. Ada sebab tak perlulah saya nak buka aib sesiapa. Dan akhirnya saya terduduk, terlingkup. Saya Dia lah datang. yang hadir, datang. Dia bawa saya pergi jumpa di RSM. Dia bawa saya ke mana mah? Cari Allah. Maib. Inilah. Korang semua awal lagi di Arsen dah suap Kurang dia 18 tahun lepas. Kelas. Dia orang baru suap aku dah. Aku baru setahun juga. Alah, kita akan rela lah dengan Maulana Helmi bila? Dah lama kena suap. 2018 tu saya dapat bawa Ajak. Saya Ustaz Razi bawa saya 2007. Istimak dekat Maib tu kan. Maib saya betul. Cari Dr. Sam 3 hari. Hari ketiga baru jumpa. Punya ramai orang mah. Itulah dia. Saya paksa Ajak, dia tak nak pergi. Kereta rosak tak bukit. Kereta rosak tak mau pergi. Aku Kau nak bawa aku pergi mana ni tanya kan? Kau ni panggil ikut aku kan. Menangis Dr. Sam jumpa peluk dia. Menangis saya mah. Kat situlah saya jumpa mah. Sahabat-sahabat Ijam Medicine, Ali Ekspedisi, Zohendi Black, Allah Akbar Iwan, Masya Allah. Dia kalau aku tak bawa dia hilang arah juga. Okey, balik sini. Okey, maknanya Ajak masa tu dulu kira tengah down lah. Ya. Kira
lah, siapa-siapa pun ada musim. Cuma down itu bagaimana, kadang ada orang 10,000 gagal pun down, 500,000 gagal pun down, 1 juta pun gagal. Dan kita nak exhaust. Tapi macam mana anda boleh nak release tu, pergi jumpa DRCM, pergi keluar 3 hari tu? Saya ada kilang, 2 biji kilang di kawasan perindustrian, satu lagi di tepi highway, dan saya ada 6 biji lori dan pekerja hampir 40 orang. Sekali down saya hilang segala-galanya dan saya berhutang ratusan ribu. Saya pindah ke sebuah rumah yang saya beli kata orang tu main-main lah, beli untuk beli je, tak ingat nak duduk pun, rumah besar murah. Akhirnya rumah tu yang saya pergi dengan tak ada api, dengan tak ada air. Inilah insan yang datang menolong saya masa tu. Memang tergolek gila, masa saya lost, tak ada apa-apa.